Hai guys, ramai lagi belum tahu ni Honda Sparta model baru. Mengapa harganya beza-beza? Selain daripada auction report tunjuk mileage, grading, efek harga kan, condition pun efek harga, accessory pun efek harga. Tapi dia ada 3 model. Semua harga lain-lain. Model dia ada Air itu adalah basic spec. Dia ada ini Sparta, yang model ini Sparta, dia middle spec. Ada lagi high spec, dipanggil premium spec. Tak ada cruise period lagi, tak ada itu waku-waku door lagi. Ini adalah condition 5A, mileage dia 15,000 lebih saja. Follow Kento. Mungkin ini year 2023 lah, 2023 tahun. So dia rim nampak macam ni untuk yang Sparta. Kalau dia Air dia lagi nampak lain. Okay. So you boleh nampak dia punya glass itu window glass lebih besar kalau banding dengan Voxy. Dan belakang dia you boleh nampak dia punya chrome satu line keliling kereta. Keliling kereta dia nampak satu line sampai depan, kiri kanan semua ada. Dia punya design agak special. Dan ini adalah Sparta unit. That's why dia ada perkataan Sparta. Dia bukan under Air. So you buka, of course dia ada power boot sekarang. In order to have power boot, dia kena sacrifice tu waku-waku door. Dia tak ada waku-waku door lagi. Okay. Dia mesti as usual boleh simpan macam ni. Boleh turun satu lagi boleh duduk. Kalau untuk Odyssey kan, dua kena turun. Dia tak boleh option. Jadi ada orang tak suka lah kan. So ini boleh option. You tak pakai ni, you turunkan, you boleh letak luggage. Okay. Condition memang cantik untuk unit ni. Tak ada bau busuk, tak ada bulu haiwan, tak ada bau lokok. Okay. So dia 7-seater unit ni. You nampak tak? Dia sini dia mesti ada turun sikit. Macam serong Dari sini rendah, atas, tinggi. Jadi orang duduk belakang dia rasa dia boleh nampak clear. Dekat bahagian depan macam cinema. Dan juga dia ada sunshade lah. Untuk high spec ni, dia half leather seat. Depan dia pun sama. Kalau yang premium spec dia punya seat lain. Dia ada leather line. Leather line macam ni, banyak lagi. Ni satu line saja. Itu adalah Sparta half leather seat. So bahagian sini boleh nampak 2 power door, Honda Sensing. Boleh tuning dia punya lampu atas bawah. Push start, ada multifunction steering. Dia punya player. Okay, ini ada agak atas sikit, kasih you senang letak tangan, tekan dia punya butang-butang semua. Very clear. And then this one can open. Boleh letak barang as usual. Dan sini ada boleh hang barang. Ada 3 kg. You tapau, you boleh bungkus barang, you boleh hang. You boleh letak barang. Okay. Okay, sebab peminat unit ini adalah 178,000. Boleh full loan 9 tahun. Sebab berminat boleh Roger Kento. Jumpa lagi. Bye.